Yang kes di Selangor baru ni. Lepas semayang Jumaat di situ, pihak berkuasa agama Islam ni letak batang tanda. Okey, dia ni bukan daripada ajaran Islam. Kemudian dia pandai jawab. Dia kata, baik, kalau kami bukan daripada agama Islam, buat apa kacau kami? Kami dah agama lain, jadi tak boleh kacau lah. Kami nak semayang Jumaat ke, kami nak pesta apa ke, tak boleh kacau. Oh, dia pandai pula guna ayat tu ni. Qadiani ni dia punya ketua tu mengaku sebagai Nabi lah. Mengaku sebagai Nabi, mengaku sebagai Al-Masih, mengaku sebagai Al-Mahdi. Semua bakat mengaku aja. Selepas Nabi Muhammad, dia kata ada lagi Nabi, iaitu saya lah. Nama dia Ahmad. Dia kata yang dalam Quran sebut Ahmad tu saya lah. Jadi pengikut dia ramai ajaran Qadiani ni. Tapi guru dia meninggal lama dah. Meninggal lama dah. Di Indonesia banyak kumpulan ni, Qadiani ni. Di Malaysia ni ada tapi sikit-sikit. Ada pula agama Bahai. Agama Bahai ni dia cantum semua agama. Semua agama pun betul, dia cantum dia jadi Nabi. Tapi dia kata Islam tak dia pun Islam juga. Saya orang Islam. Dia memang mahir pakai ilmu agama Islam ni. Dia cantum semua jadi agama Bahai. Jadi diperoleh banyak agama Bahai ni. Pejabat utama agama Bahai terletak di Haifa. Haifa ni di mana? Di Israel. Jadi kita tahu dah belakang dah siapa dia. Markas utama dia pun di Israel, kubur dia pun di Israel. Jadi kita tahu lah di belakang siapa dia sebenarnya. Jadi ada orang Yahudi ni, dia nak rosakkan agama-agama lain. Agama Yahudi saja nak bagi betul. Agama Kristian pun dia musuh juga. Sebab tu dia tolak Nabi Isa. Jadi macam-macam program yang orang Yahudi ni buat supaya agama lainnya rosak. Sebab pada pandangan orang Yahudi, umat selain daripada kaum Yahudi ni ialah setara dengan binatang saja. Semua kena berkhidmat untuk mereka. Jadi yang betul hanyalah agama Yahudi. Agama Yahudi dan mereka ialah orang pilihan Tuhan. Umat terpilih. Yang lain-lain tu ialah hamba-hamba. Jadi kalau orang Yahudi dia gunakan kekerasan nak bagi jadi orang agama lain sebagai hamba dia, itu dikira sebagai dapat pahala. Sebab nak mengembalikan hak dia. Jadi dia percaya semua ni hamba. Yang tak mau berkhidmat untuk orang Yahudi ni, orang tu dah langgar perintah Tuhan. Jadi macam tu pula, sebaliklah. Jadi dia zalim pada orang lain tu tak apa. Sebab nak mengembalikan hak dia, nak ikut perintah Tuhan. Seterusnya, antara perlakuan kaum Yahudi Nasrani ialah menolak para Nabi. Menolak para Nabi, menolak ucapan-ucapan Nabi. Menolak hadis-hadis Nabi lah. Itu yang dalam agama Islam pun ada golongan anti hadis. Jemaah Al-Quran Malaysia. Kasim apa nama? Kasim Ahmad ke apa tu? Dia hadis-hadis tak mau pakai. Sebahagian daripada anti hadis ni mengatakan hadis-hadis ni ialah Dajjal. Itu umat Islam sekarang ni rosak sebab dia ikut ajaran Dajjal. Kita kata ajaran Dajjal tu apa dia? Tu hadis-hadis Nabi tu semua Dajjal. Kenapa cakap macam tu? Tengok Nabi sendiri cakap, jangan pilih daripada aku melainkan Al-Quran. Memang betul. Nabi Muhammad pesan dulu pada para sahabat dia, kamu jangan pilih benda lain, pilih Quran saja. Maksudnya hadis pun tak boleh pilih. Dia guna hujah tu. Tapi zaman tu sebenarnya Nabi Muhammad tak mengizinkan para sahabat tulis hadis supaya tak bercampur antara Quran dengan hadis. Itu tujuannya. Tapi golongan anti hadis ni dia kata tak. Nabi Muhammad memang tak bagi langsung tulis hadis sampai bila-bila pun. Jadi hadis ni semua penipu. Yang orang dia ikut hadis ni semua tak betul. Hadis dia tak pakai langsung. Dia kata kita pakai Quran saja. Sebab itulah golongan ini sebahagiannya semayang 3 waktu sahaja sehari semalam. Sebab di dalam Al-Quran dia kata semayang ni 3 waktu. 2 tepi siang, maksud dia maghrib dengan subuh dan malam. Isyak 3 saja. Zuhur dengan asar tak masuk dalam Quran. Kata golongan ini. Jadi dia semayang 3 saja. Siapa semayang 5 macam kita ni, maksud dia sudah buat satu bid'ah. Bid'ah dolar lah. Kita sudah menambah. Quran kata 3 saja. Kenapa kita semayang 5? Ikut hadis. Hadis tak boleh pakai. Ini ajaran Dajjal. Hadis. Orang Melayu lah ni. Orang Melayu lah ni. Melayu Islam.
Disebabkan perkataan solat tu maksud dia doa, maka mereka tu sebahagiannya semayang dengan cara berdoa saja. Bila sampai waktu maghrib dia doa sikit. Okay, dah semayang dah. Dia dah semayang macam kita. Sebab dalam Quran dia tak ada tunjuk cara semayang macam kita semayang ni. Rokok apa semua kan tak ada. Dia kata ni daripada hadis. Hadis ni ajaran Iblis, ajaran Dajjal. Kita ikut Quran saja. Nabi Muhammad suruh ikut Quran, dia kata. Maksud apa kita ikut hadis? Nabi Muhammad kata jangan tulis hadis. Pandai dia kata. Jadi dia bila nak semayang dia doa je lah. Dengar orang azan Isya dia pun doa. Dah habis. Doa sekejap je. Seronok. Semayang dah 3 waktu dari semalam. Semayang pula doa saja. Tenang je. Kita ni kalau lagi senang lagi kita nak lah. Lagi seronok. Jadi dia pun dapatlah kumpul pengaruh-pengaruh dia. Macam mana dia kata